Woi, korang buat apa tu? Dah kenapa pula pergi main dekat tiang tu? Korang janganlah buat macam ni woi. 2 ekor dekat sana pakai putih, bawah sini warna coklat, kepala dalam botak. Kau jangan buat perangai. Kau jangan terjun dalam air tu. Nanti terkejut orang mancing. Dalam mancing tak dapat ikan. Kau jangan. Kau jangan terjun. Alamak, dia terjun. Terkejutlah orang mancing. Orang mancing dah lah tak dapat ikan woi. Yang si 2 tu pakai putih macam tu. Korang 2 tu laki-laki ke perempuan? Tak elok perempuan main dekat luar malam-malam macam ni. Orang nak mancing tu woi. Tolonglah jaga sikit perasaan orang mancing. Dah lah tak dapat ikan. Kalau dia orang balik nanti, dia orang nak jawab apa dekat orang rumah dia orang? Nak jawab kena kacau hantu. Orang rumah dia orang tak percaya. Nanti kan benda lain pula jadi. Bergaduh laki bini, pergi mancing tak dapat ikan. Pergi petang, balik besok pagi, bumpau, bangau. Korang janganlah kacau. Korang nak mancing. Ikan dah lah liar dekat sini. Mancing susah dapat ikan. Balik rumah nanti nak jawab apa dekat orang rumah? Korang duk belega-lega sana. Bukan ke tempat korang dekat hutan, dekat laut? Ini kan tempat orang letak kapal. Yang korang main dekat sini ni kenapa? Tengok si coklat kepala botak tu duk belega-lega lagi dekat sana. Korang mainlah tempat lain. Tengok dia berangkat pula dah. Tengok orang mancing pasal lampu dekat kepala atas sana dah nak gerak dah. Korang lah. Tu kepala botak coklat, kau terjun dalam air tadi, terkejut lah orang mancing. Dah lah ikan tak nak makan, bangau, kumpau. Kau terjun pula dalam air, terkejut habis kan. Tengok orang mancing dah turun dah. Orang mancing dah turun dah. Terkejut lah dia orang. Tengok, tak pasal-pasal dia orang dah nak balik. Sepatutnya dia orang balik awal pagi besok. Yang kau orang pergi kacau dia orang tu kenapa? Balik tangan kosong. Kau orang tahu tak? Dia tinggal segala alat pancing dia orang. Sebab terkejut bunyi macam-macam. Yang seekor tu terjun atas apa benda bunyi. Memanglah terkejut orang. Tengok brother tu sampai tak sempat pakai baju. Belah macam tu je. Pandai pula kau tengok-tengok botak. Tengok. Baliklah. Dia orang dah lah tak dapat ikan. Apa? Ingat dia orang tak ada perasaan ke? Memang dia orang belah lah kau orang kacau.